Pernah tak anda terfikir makanan yang kita makan hari-hari itu mungkin ada rahsia kesihatan yang luar biasa? Hari ini, jom kita sama-sama kembara ke Sarawak, satu khazanah biodiversity yang hebat untuk bongkar kuasa tersembunyi dalam makanan asli mereka. Di Sarawak, konsep makanan sebagai ubat ni bukan cakap-cakap kosong tau. Ia dah jadi amanan hidup turun-temurun. Dan sekarang, dunia sains pun dah mula setuju dengan kebijaksanaan orang dulu-dulu ni. Kunci kepada semua ni ialah perkataan makanan fungsion. Ini bukan makanan biasa-biasa ya. Ia makanan yang bagi kita manfaat kesihatan lebih daripada sekadar nutrisi asas. Dan hutan hujan Sarawak tu, bayangkan ia macam sebuah farmasi semula jadi yang sangat besar. Senang cerita, makanan fungsian ni ada sebatian bioaktif, bahan-bahan istimewa yang terbukti secara saintifik boleh bantu kita cegah penyakit. Anggap je ia macam wira-wira kecil dalam makanan kita yang senyap-senyap bekerja jaga kesihatan kita setiap hari. Okey, jom kita mulakan jelajah kuliner dan sains kita ni. Kita tengok dulu apa yang jadi asas diet masyarakat tempatan di Sarawak. Yang pertama sekali, kita ada sagu. Lupakan sekejap pasal kuih muih. Bagi kebanyakan komuniti di Sarawak, sagu ni sumber tenaga utama tau. Sama macam nasi atau gandum kat tempat lain di dunia. Rahsia sagu ni sebenarnya terletak pada kandungan kanji rintang atau resistant starch yang sangat tinggi. Ia sejenis karbohidrat yang degil sikit, tak mudah hadam, jadi gula dalam darah kita tak naik mendadak. Yang paling best, ia jadi makanan untuk bakteria baik dalam usus kita. Sebab itulah ia sangat bermanfaat. Okey, dari karbohidrat, kita beralih pula pada perisa. Lada Sarawak ni memang terkenal satu dunia. Tapi, apa sebenarnya yang buat dia lain dari lada lain? Jawapannya ada dalam komposisi kimia dia. Nah, jadual ni tunjukkan rahsia dia. Lada Sarawak ada macam cap jari kimia yang unik. Ia ada sebatian macam isomer elimin dan andrographoloid yang tak ada dalam lada dari India. Ini bukan saja bagi dia aroma yang berbeza, tapi juga potensi kesihatan yang unik. Nampak tak? Tempat ia ditanam tu sangat-sangat penting. Sekarang, masuk bahagian yang paling kita tunggu-tunggu. Jom kita kenal beberapa buah-buahan asli Sarawak yang memang